orang India ada India, orang Cina ada Cina, orang Kemboja ada Kemboja, orang Siam ada Thailand. Melayu di mana? Susi, ini IC saya. Saya bukan pendatang. Tetapi sejak datuk saya, ayah saya dan kini saya sendiri, keluarga kami ialah rakyat Malaysia. Belakangan ini, Malaysia kembali menjadi sorotan publik setelah muncul perdebatan yang cukup sensitif mengenai identitas kebangsaan. Isu yang sebenarnya sudah lama ada ini kembali mencuat setelah sebuah pernyataan dari Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi, memicu berbagai reaksi di media sosial. Tuan-tuan sekalian, Melayu tak ada arah tanah. Melayu ada tanah Melayu ni saja. Orang India ada India, orang Cina ada Cina, orang Kemboja ada Kemboja, orang Siam ada Thailand. Melayu di mana? Melayu di sini saja. Ekonomi sudah tak dapat dikuasai, politik pula terlepas. Makin hari makin sikit tinggal kat kita. Namun bagi sebagian lainnya, terutama warga Malaysia keturunan China dan India, pernyataan itu justru membuka kembali luka lama mengenai status mereka sebagai bagian dari bangsa Malaysia. Ini IC saya. Ini pasport saya. Tolong faham betul-betul ya. Saya bukan orang China, saya bukan orang Rohingya, saya bukan pendatang. Saya orang Malaysia, saya anak Malaysia. Hari-hari cakap kami balik Tongsan, kami China, Indian ialah Indian punya orang. Macam mana? Dia cakap apa? Saya 100% respect orang Melayu di Malaysia punya power. Tapi awak cakap kami di jalan China punya orang, saya tak boleh. You hari-hari cakap pas jalan semua orang, semua perlembahan, semua orang Melayu, Cina, India punya parti. Sorry. Saya 100% confirm bukan. Pas jalan tipu orang saja. Pas hari-hari sana cakap main politik saja. Kamu tidak layak menteri besar. 今天还有一个叫做努西的，这个傻努西讲什么？他说中国是华人的，印度是印度人的，马来人只剩下马来人，所以呢，只不可以投给其他的种族。各位，hari ini saya mau beritahu, Susi ini IC saya bukan pendatang. Kita semua anak Malaysia. Kita pegang MyKad sudah 4 generasi. Kita adalah rakyat Malaysia. Jika kita cintakan Malaysia, kita pastikan politikus seperti Sanusi kalah teruk dekat Negeri Sembilan. 我们不是外来者，我们是建国的功臣，我们是有交所得税、门牌税、土地税的。我们要马来人、华人、印度人，大家都是一家人。我们不搞族群分裂，不搞种族对立，我们搞国民团结，这就是希望联盟。 Oi, cabai punya Menteri DAP lagi banyak kuat sembang ah. Mengaku pun dah 4 generasi dulu dalam negara ni, dah pegang IC berapa lama. Tapi sekolah nak asing-asing. Tak nak iktiraf pun bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Sibuk nak iktiraf CJUSC. Tak kalut pun nak belajar sejarah Melayu. Sibuk nak belajar sejarah daripada Taiwan. Engkau dah lama duduk dalam negara ni, belajarlah betul-betul bahasa Melayu dengan fasih, dengan lancar. Kau pergi ceramah pun ceramahlah dalam bahasa Melayu, bukan bahasa Mandarin. Kau sibuk je spin kenyataan daripada MB Sanusi. Kononnya dia cakap kau tu pendatang, dia halau kau balik negara asal. Apa yang MB Sanusi tu cakap betul lah, sejarah dia tu. Orang India ada negara India, orang Cina ada negara Cina, orang Siam ada Thailand. Apa yang salahnya? Apa yang masalah sekarang ni? MB Sanusi dia nasihatkan supaya rakyat khususnya anak-anak muda Melayu sedar, jangan leka dengan hiburan, pertahankan tanah air. Yang kau kona sampai cukai lah, bagai semua nak buat apa? Nak tarik sokongan? Sedar-sedarlah. Kau dekat Negeri Sembilan, kau parti kau tu memang meruyuk, memang lingkup lah aku cakap kau. Salam sejahtera semua. Saya tertarik dengan satu ucapan Menteri Besar Kedah yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi yang menyebut bahawa orang Cina ada China, orang India ada India, tetapi orang Melayu hanya ada tanah Melayu. Daripada kenyataan itu, saya memahami mesej yang ingin disampaikan ialah orang Melayu perlu mempertahankan tanah air mereka. Itu saya hormati. Namun, dengan segala hormat, Tuan MB, saya ingin berkongsi sedikit pandangan saya daripada perspektif seorang rakyat Malaysia berbangsa Cina. Okey, story time. Saya merupakan generasi keempat keluarga saya yang membina kehidupan di Malaysia. Datuk kepada ayah saya datang dari China sekitar tahun 50-an. Sebelum negara mencapai kemerdekaan, beliau hidup di tanah Melayu dan bersama-sama rakyat
berbagai kaum menghiasikan lahirnya sebuah negara yang merdeka pada tahun 1957. Selepas itu, datuk saya dilahirkan sebagai rakyat Malaysia. Ayah saya juga dilahirkan di Malaysia. Saya juga dilahirkan pada tahun 1990, dibesarkan di Malaysia, belajar di Malaysia, bekerja di Malaysia dan hari ini saya membayar cukai di Malaysia. Saya menikmati hak dan memikul tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia. Sebab itu, saya ingin menjelaskan satu perkara. Apabila ada yang mengatakan orang Cina ada negara China, saya secara peribadi tidak merasakan China itu negara saya. Saya juga tidak akan menggunakan istilah balik ke China kerana saya tidak pernah berasal dari sana. Negara itu asal usul moyang saya beberapa generasi dahulu. Tetapi sejak datuk saya, ayah saya dan kini saya sendiri, keluarga kami ialah rakyat Malaysia. Malaysia bukan tempat kami menumpang, Malaysia ialah rumah kami. Kami juga cintakan negara ini, mempertahankan negara ini dan berharap melihat negara ini terus maju bersama semua kaum. Akhir sekali, saya berharap kita dapat membina politik yang menyatukan, bukan yang membuatkan rakyat saling mempersoalkan siapa lebih layak menjadi anak Malaysia. Hai, salam sejahtera. Saya nak ulas sikit lah bagi pandangan sikit berkenaan dengan kenyataan kontroversi Datuk Seri Muhammad Sanusi Mano, Menteri Besar Kedah. Baru-baru ni dia ada bercakap dalam ceramah dia, Melayu nak pergi mana? Kalau Cina boleh balik Cina, kalau India boleh balik negara India, tapi ke manakah Melayu nak pergi jika apa-apa terjadi? Jadi saya tak menyanggah, saya tak menyanggah apa pun yang Sanusi cakap. Dan bila ramai pemimpin-pemimpin Cina, India dan juga sebahagian Melayu yang tak terlupa dia Melayu tu trigger, saya nak tanyalah, adakah bila saya kata Cina ada sekolah jenis kebangsaan Cina, India ada sekolah jenis kebangsaan Tamil, dan Melayu tak ada sekolah apa-apa pun, kita berbalik kepada sekolah kebangsaan itu, adakah ia satu kenyataan yang resis? Sebab ramai orang kata Sanusi resis bila kata Cina balik Cina, India boleh balik India, tapi Melayu nak balik mana? Sebab kita berada sebelum dipecah sepadan sebuah negara, kita adalah tanah Kepulauan Melayu atau Malay Archipelago. Jadi bila dia orang kaitkan Sanusi ini dengan perkauman, adakah sekolah Cina, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah Tamil untuk orang India ini juga merupakan satu jenayah 3R kalau kita sebut. Tolong bagi sikit panduan supaya kita tak dikatakan perkauman. Jadi saya nampak isu ini adalah isu yang dipopularkan untuk berhadapan pilihan raya kecil. Dan saya tak nampak natijanya. Kalau saya orang Melayu dicampak di Kanada pun saya akan kata saya orang Melayu. Kalau saya Cina sekalipun dicampak ke Australia pun dia dikatakan Cina, dia tidak dikatakan Australia. Jadi apakah kesalahan Sanusi ini sebenarnya? Aku tak nak cakap pasal Sanusi and all of this. Tapi masa this whole conversation is happening, adalah seorang komen abang ni yang dia kata pasal nostalgia. Kalau I balik India, cari rumah nenek moyang I, akan rasa nostalgia. Aku nak cakap, serius tak ada rasa nostalgianya. Tak ada. Aku pergi bercuti dekat India, you tahu tak apa aku rasa? Aku nak balik Malaysia. Aku pergi, aku suka shopping, aku suka pergi tengok tempat lain, and dia punya culture pun sangat-sangat berbeza tau daripada orang-orang dekat India, dekat Malaysia ni. So sama seperti orang Cina, kalau pergi China lain, makanan pun lain, orang bercakap pun lain, dia tak ada apa-apa nostalgia dia. Mungkinlah orang akan kata, oh mungkin ada yang masih ada lagi family dekat situ, tapi untuk kita yang tak ada langsung, macam mana pula? Tapi you know, apabila kita sembang pasal nostalgia ni, ada satu benda yang tak tahulah, suddenly dia datang kat kepala I. Satu perkara yang membawa nostalgia adalah satu lagu ni. Welcome to Malaysia. Lagu ni, Malaysia, truly Asia. Inilah kelebihan negara kita yang tak ada di mana-mana dunia. Kita ni istimewa. Kepelbagaian kita adalah kekuatan kita. Aku jealous dengan semua pelancong yang datang sini tau. Aku rasa aku nak jadi pelancong yang datang Malaysia. First time tengok, wow, you know, the culture shock, like, wow, Malaysia so much of culture. Banyaknya jenis makanan, like, you know, banyaknya kaum, banyaknya bangsa hidup aman damai. Itu yang aku rasa jealous dengan pelancong yang datang sini. Kini pertanyaannya kembali kepada publik. Menurut kalian, apakah identitas seseorang lebih ditentukan oleh asal-usul leluhurnya atau justru oleh tempat ia lahir
dibesarkan, menjadi warga negara, serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsanya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga sopan santun dan saling menghormati. Karena setiap sudut pandang tentu memiliki alasan yang layak untuk didengar.